Biar betik. Nampak comel tapi suara macam hantu? Ini Tasmanian Devil. Nama saintifik dia Sarcophilus harrisi. Walaupun saiz dia tak besar, lebih kurang besar kucing, dia memiliki kekuatan gigitan terkuat di dunia relatif pada saiznya. Tengok ni gigi dia. Seram mat. Sekali dia ngap, hilang masa depan. Tasmanian Devil hanya boleh ditemui di Pulau Tasmania dekat Australia. Orang bagi nama Devil sebab suara dia time gaduh tu. So scary. Tasmanian Devil makan hampir apa saja yang dia dapat. Ular, tikus, burung, kucing, selamba je dia tibai. Kalau tak dapat, dia makan bangkai, sisa yang ditinggalkan oleh pemangsa lain. Tulang, kulit, tanduk, semuanya dia kekeh macam tu saja. Dia kalau makan memang tak ingat dunia. Jadi jangan cuba kacau. Nanti jengah tahan telinga. Ingat suara saja macam hantu, perangai dia pun sama hantu. Ada lagi haiwan lain yang perangai macam ni? Kongsikan di ruang komen.